Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pengunjung channel ini. Hari ini kita akan berkenalan dengan seorang artis cantik yang namanya sedang meningkat naik dalam industri hiburan Malaysia. Tracy Sinidol adalah seorang gadis berketurunan Murut dan Dusun yang berasal dari Sabah. Mempunyai cita-cita menjadi seorang guru, gadis ini akhirnya menempa nama sebagai seorang pelakon. Beliau dilahirkan pada 24 September 2001 dan kini berusia 22 tahun. Merupakan anak kepada pasangan Sinidol Stimen dan Veronica Tajin. Gadis cantik ini ialah anak kelima dari 11 orang adik-beradik. Antara makanan kegemaran beliau adalah hidangan tradisional iaitu tuhau dan lada putih. Bagi anda yang berada di semenanjung Malaysia, pasti ada yang baru first time dengar makanan ini. Tuhau ialah makanan yang popular di kalangan masyarakat Kadazan Dusun di Sabah. Ia diperbuat dari sejenis halia liar. Ianya biasa dimakan bersama ikan atau dimakan begitu sahaja. Okey, berbalik semula kepada topik asal kita. Memiliki rupa paras dan wajah yang cantik adalah satu anugerah. Tracy yang mempunyai ketinggian 159 cm pernah menjadi juara dalam pertandingan Ratu Cantik Unduk Nadau Tambunan yang diadakan sempena Pesta Keamatan. Tahun 2017 merupakan tahun di mana beliau menjadi viral di media sosial kerana dikatakan memiliki wajah mirip dengan selebriti terkenal seperti Mira Filzah, Diana Daniel dan artis popular Cina, Angelababy. Setelah itu, pelbagai tawaran modeling dan lakonan datang, namun banyak yang perlu ditolaknya atas faktor masih bersekolah. Tahun 2022 pula menyaksikan nama Tracy Sinidol melonjak naik apabila bergelar juara Dewi Remaja 2022. Kemenangan itu sekaligus menewaskan 4 finalis peringkat akhir iaitu Siti Noor Aisyah B. Mat Noor, Noor Alisa Ahmad Azim dan juga Kimberly Chua yang kini juga telah bergelar pelakon. Selepas kemenangan tersebut, bintang Tracy Sinidol terus bersinar apabila mendapat banyak tawaran dalam bidang lakonan. Drama bersiri Luruhnya Bunga Cinta yang ditayangkan di slot Akasia TV3 merupakan antara kejayaan besar buat Tracy. Memegang watak sebagai heroin, drama yang diadaptasi dari siri Korea, Autumn and My Heart ini juga menampilkan pelakon-pelakon terkenal seperti Reza Rosli, Auni Yusri, Nabila Razali, Anik Durar dan ramai lagi. Selain itu, antara kemunculannya di kaca TV adalah melalui $1 Million Voice, Imam Instant Ustazah Skamar, Puaka Cuti Semester, Diari Cinta, Malaysiaku 16 September dan Budak Pasar. Tracy Sinidol juga bakal muncul dalam sebuah filem berjudul Kolej Puaka yang bakal ditayangkan di Pawagam dalam masa terdekat. Selain berlakon, beliau juga pernah muncul dalam video muzik Sufian Suhaimi melalui lagu Menggenggam Bahagia. Okey, kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih buat anda yang telah menonton hingga ke penghujung video. Jika anda suka dengan video dari channel kami, jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe. Ia tentunya akan membantu channel kami untuk terus berkembang lagi di masa akan datang. Semoga jumpa lagi. Bye.